Assalamualaikum. Hari ni saya nak share resepi muruku. Resepi ni arwah mak saya dapat daripada kawan dia yang berbangsa India. Ramai yang puji muruku ni sedap, rangup di luar tapi lembut di dalam. Jom saya sharekan. Mohon guna jenama tepung kacang dal dan tepung ubi yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. 400 gram tepung kacang dal ala gapas, 400 gram tepung ubi, 3 sudu makan biji lemuju, 200 ml santan fresh, 3 sudu makan cili kisar, 1 labu bawang putih, 10 biji bawang merah kecil, 600 ml air, 1 sudu makan garam sederhana, kisar bawang merah, bawang putih dan cili. Guna sedikit air dari 600 ml tadi untuk blender bahan. Blender lama sedikit hingga bahan-bahan menjadi betul-betul halus. Kemudian tapiskan bahan-bahan yang dikisarkan tadi. Guna air yang 600 ml tadi untuk saringkan bahan-bahan. Bahan yang tak lepas pada penapis tu buangkan. Kemudian masukkan 1 sudu makan garam, 200 ml santan fresh, biji lemuju yang telah dibasuh, kemudian masakkan bahan-bahan tadi sehingga mendidih sambil-sambil dikacau. Santan yang kita masak ni kena tunggu dia betul-betul sejuk baru boleh guna untuk bancuh muruku. Di dalam kuali goreng tepung kacang dal bersama dengan tepung ubi. Kedua-dua tepung ni tak perlu goreng lama sangat. Cukup sekadar bila kita rasa dengan jari tepung tu dah terasa panas. Kalau goreng lama-lama nanti tepung tu akan jadi berketul-ketul. Kedua-dua tepung tadi perlu diayakkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Masukkan santan yang dimasak tadi sedikit demi sedikit. Biasanya santan ni memang saya akan guna habis lah. Bila kawan-kawan beli tepung kacang dal tu, perhatikan berapa gram beratnya. Asalnya tepung kacang dal ni 500 gram tapi setiap tahun akan berkurangan gramnya.
sebab nisbah tepung kacang dal sama banyak dengan tepung ubi. Adunan yang kita perlukan dalam keadaan lembik. Saya guna acuan yang 3 lubang ni. Terpulang nak guna acuan yang berapa lubang. Masukkan 2 sudu makan adunan ke dalam acuan. Kita test dulu sama ada adunan tu okey ataupun keras. Kalau keras boleh tambah dengan air biasa. Kalau lancar turun daripada acuan tu dia okey. Panaskan minyak di dalam kuali. Bila minyak dah panas, boleh paitkan adunan ke dalam kuali. Pait secara membulat. Maruku ni perlu diterbalikkan ya. Kita kena goreng kedua-dua belah, atas dan bawah. Bila dah angkat daripada kuali, kena toskan. Siap menggoreng.